Assalamualaikum, kembali lagi YouTube channel Mami Sarah. Hari ni Zati nak bawa anak-anak Zati pergi jalan-jalan. Nama dia Pandang Kau tu. Cari nama kau ni, dia Pandang Kau buat cari. Tu nama dia Sarah. Tak nampak ni, tak nampak ni. Dia nak ke arah ke Ayon. Kain dia bang. Jadi yang dia tahu. Ni kain dia mana? Nah, Jadi yang dia. ni Zati dekat Hang Tuah Mall. Hang Tuah Mall nama dia, Hang Tuah Mall. Kunjungi 30 cawangan emas Sri Semantan di seluruh negara atau follow di semua platform digital Emas Sri Semantan, surga emas Brila. Korang pernah tak rasa haus? Dah pernah? Nampak. Jangan buat tak tahu. Di tengah-tengah balan kau duduk ya. Kalau nak tahu, senang aja. Korang pergi klinik terdekat dan buat pemeriksaan. Tak susah, tapi impaknya besar untuk hidup. Katanya aku yang teleso. Ayon. Kami tuang lagi. Ayon. Tunggu. Kau dah semangat, dek. Lampu hijau. Dah tulang abaya, dek. Budak ni tak tahu dia tidak berada tempat special. Hari ni Zati nak bawa dia tempat special. Selalunya Zati bawa dia, selalunya pergi main game je dengan abang dia. So hari ni Zati nak bawa tempat lagi special. Mesti dia suka. Mana budak ni? Tengok, kat tong sampah juga dia nak main. Nampak? Bawa budak ni. Sini. 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 Hari ni kan? Bangun, bangun. Oh tu no Alia Zara. Up. Ayo dah. Tidak, nak bayar kat mana? Sekarang saya nak naik lift pergi bayar bil handphone dulu. Sekarang ramai kita dahsyat. Aman. Lancar aman. Ini wayang. Ni kat sini wayang. Berarti nak bayar bil tu belah ujung sana tu. Bil. Tu. Lili ya. Tadi dia lupa bawa kain dia. Kain dia kat kereta tadi.
dapur tepi lah. Nak makan di dapur. Sementara Asma Zati pergi bayar bil mak motor handphone Zati cuci mata dulu. Mana tahu ada rezeki kan. Cuci mata je. Dia ada macam-macam model tau. Depan ni pun ada kot. Depan ni yang lipat-lipat. Ni lipat berapa segi tu. Hari ni kalau rumah aku kan, rumah aku macam rumah banglo, baik juga kalau pakai macam ni kan. Bawa anak Zati dekat belah ujung tu. Belah ujung tu yang nampak kan gambar Aeon tu, nanti nak bawa ke situ. Dia tak tahu Zati nak bawa dekat sini. Zati rahsia kan. Kejap-kejap dia tanya Zati, "Buat gimana ibu? Nak gimana ibu?" Zati rahsia kan. Dia memang lama dah sebenarnya minta kat Zati, tapi belum ada rezeki. So hari ni ada rezeki lebih, Zati nak bawa dekat sini dengan adik dia sekali. So sementara sebelum Zati tengah bayar tu, Zati cuci. Zati tengok lah apa yang ada dekat sini kan. Macam dah tahu je. Apa? Kan lah. Apa dia kata akan datang pun keluar iPhone 13 dia cakap. Oh, iPhone 13 pula iPhone 18. Ui. iPhone 13 untuk 14 Pro Max. Keluar. Sini. Yung ayang. Zati nak bawa dia. Tak tahu. Tanya tapi Zati bawa tak tahu. Jalan je. Jom. Macam dah tahu. Sini ya. Sini ya. Ya. Nampak? Dah. Ini. Dia nak bawa kat sini lah. Budak-budak nak main. Adik, wah. Abang, tengok adik. Adik. Wah. Cepat. Ada bola.
Dia tak ada. Jalan. Jalan, boleh. Adik boleh. Cepat. Duduk. Wah, tak ada. Tak ada apalah. Kau tengoklah anak Zati ni korang. Dia takut bola dia. Ingat bola ni air kat. Dia takut. Tengok abang tu main. Nampak? Tengok abang tu main. Nampak tu? Wah. Mak dia lebih satu daripada dia. Duduk dah. Ya. Tengok jadi. Dia takut. Dia takut. Turun je bang, turun je. Ada? Apalah. Takut. Tengok dulu dego. Mula balik nak. Main kakak. Main dengan kakak. Nampak? Nampak abang nampak. Nampak tu. Nampak? Wah. Jom. Kamu buang, tak buang. Jom pergi kat abang. Sini. Ni. Nampak tu. Wah. Ada tomato. Sam. Saya nak ada apa ni? Ada cheese, ada sayur. Sayur-sayuran ni apa? Oh, ini kentang. Saya nak kentang satu, please. Saya nak kentang satu, please. Boleh tak? Cepatlah. Orang suruh buat untuk orang. Lah. Hoi. Orang suruh bawa adik sekali. Tengok, dia dapat main. Sukalah dia. Mana dia pergi tu? Sana tu orang macam merah tu. Yang ni pula penjaga. Hello. Assalamualaikum. Saya nak burger satu. Adik. Saya nak burger satu. Kawan. So Zati cakap jadi kawan dia main-main. Tengok Tengok. Dia buat ke Zati ni Burgernya gotinya mana ni? Gotinya mana goti? Gotinya mana goti? Bawa puntut kau. Muka. Wah, cepat. Cepat dik, ikut abang. Abang kena ada orang.
Kawan pun nak jalan macam adik. Nampak tu. Main. Lecet. Ada. Lecet. Kalau masuk mulut ni kang. Tengok bang. Kalau masuk mulut kang. Kalau masuk mulut ni kang. Adik nak bangun. Dia nak bangun. Bang, zip tu. Kau tak zip tu, nampak tu. Tak nak. Abang, adik bang. Tengok adik tu. Main gelonsor bang. Hari ni tak ramai. Hari ni memang tak ramai sebab hari ni hari Senin. Dia kalau nak pada ramai masa hari Sabtu Ahad. Memang penuh gila. Sekarang ni tak ada ramai, so boleh lah main puas-puas kat sini. Akhirnya berenang awak. Alamak. Kau ajar adik kau tempat yang susah. Budak tu boleh lepas. Dia kecil. Cik pun sama aja. Jangan tak macam tu, sakit adik. Diam. Adik. Adik, kau sakit. Dia takut.
Rambut tak ada berambut dah. Ya, dia suka mainan-mainan macam ni. Yang macam ni, yang mainan bola-bola tu dia tak suka. Dia takut. Lala dia kat situ. Macam ni dia suka. Dia tak nak, jangan, dia tak nak, dia takut. Ada. Pergi bawa. Macam ni dia boleh. Dia boleh main. Kalau yang bola-bola ni, dia tak nak. Dia melalak-lalak dia duduk sini. Tak tahu kenapa. Macam ni. Ha. Mak kau. Abang adik nak bangun tak boleh tu. Adik sini nak. Sini. Dia lembik, sini lembik sikit. Nampak aku. Aku boleh. Wah. Kati je lah budak nak main. Tahu dah baik. Gambu dah terlupakan. Gambu dah terlupakan gambut dah nak. Adik. Ya, mas. Ibu nak. Adik ibu nak. Ibu nak. Boleh tak? Nak. Datang sini kat ibu le. Sini. Abang dekat sana. Abang dekat sana tu. Ya. Ni ada kereta. Adik naik kereta. Balik weh. Dia nak duduk sini. Sudah. Nak jom balik. Papa ambil dia, Papa. Papa ambil dia. Papa ambil. Dah. Bye. 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 Dah nak.